Saya baru dapat satu fast check daripada Pegawai Pengurusan Andalusia tentang anggaran kos untuk menunaikan umrah. Antara kos yang dikongsikan adalah pakej umrah sekitar RM7,350, pasport RM200, vaksin RM160 dan duit poket RM1,000. Kelengkapan umrah RM500. Jumlah keserahan lebih kurang sekitar RM8,000 sehingga RM8,500. Saya suka tukarkan jumlah ini kepada gram emas supaya kita lebih nampak target sebenar. Kalau harga emas hari ini sekitar RM645 satu gram, bermaksud untuk cukupkan kos umrah tadi kita perlukan sekitar 12.7 gram emas. Kita genapkan teruslah jadi 13 gram emas. Bila tukarkan kepada gram, rasa target tu jadi lebih jelas dan lebih fokus. Patutlah orang lama-lama selalu cakap, kalau ada 5 dinar macam ni, insya-Allah boleh pergi umrah berdua. Rupanya memang tak lari jauh pun, sebab 5 dinar bersamaan sekitar 21.25 gram emas. Sebab tu, saya rasa kalau benar ada impian nak pergi umrah, jangan tunggu duit lebih baru nak mula simpan. Mulakan sekarang, kumpul sikit demi sikit dalam bentuk emas macam ni. Bila simpan dalam gram, kita akan nampak lebih perjalanan kita menuju Baitullah. Kadang-kadang bukan susah nak capai impian pun. Cuma kita perlukan sistem simpanan yang lebih konsisten dan susah bocor. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas untuk target umrah, boleh mula ikut langkah yang saya kongsikan dalam video akaun saya. InsyaAllah, semoga 1 gram yang kita simpan hari ini akan menjadi asbab kita dijemput menjadi tetamu Allah satu hari nanti. Emas, pasport kekayaan kita semua.